masih pagi ke dah tengah hari. Dah masuk tengah hari. Okey. Nama saya Wan Hasmah Wante. Tajuk kertas kerja saya adalah filem Cut Nyak Din, menyingkap sejarah pejuang wanita di Aceh. Mungkin sebenarnya adalah salah satu yang sangat biasa bagi orang di Aceh, tapi bagi orang yang di luar Aceh, walaupun kita dengar, tapi bagaimana perjuangannya tidak begitu digali. Atau mungkin ada pengkritik-pengkritik atau sarjana-sarjana feminis pernah melakukan kajian. Baik, latar belakang kajian ini adalah filem Cut Nyak Din 1988, arahan Eros Jarot. Merupakan sebuah filem sejarah mengenai perang yang diisytiharkan oleh Belanda ke atas Aceh bermula tahun 1873 dan dicatat berakhir pada tahun 1904. Sebenarnya diberlanjut lagi sehingga tahun lebih 1960-an begitu. Jadi ada rentetannya, tetapi dicatatkan dalam sejarah bahawa itu adalah berakhir perang yang diisytihar tersebut. Baik, perang Aceh atau juga disebut sebagai perang Belanda atau juga disebut dalam filem Cut Nyak Din perang Kafe atau disebut Kape. Okey, dianggap menarik kerana disifatkan sebagai peperangan paling panjang, iaitu selama lebih kurang 30 tahun. Kalau tambah lagi 1960-an, dia akan melebihi daripada 30 tahun sebelum Aceh benar-benar menyerah diri kepada pemerintah Belanda. So ditamat pada yang saya sebutkan. Dan menurut catatan sejarah, akhir perang 1904 itu berlanjut sehingga 1942 kerana wujudnya perang gerila dan sebagainya. Pelbagai kisah, banyak pembunuhan, pengorbanan, malah strategi peperangan yang digunakan dan strategi itu digunakan sebagai try and error dalam peperangan ini demi membuktikan bangsa Aceh itu kuat dan tidak akan tunduk pada kemahuan Belanda. So dia adalah negeri terakhir yang Belanda memang sebenarnya cukup rugi dalam peperangan menentang Aceh. Katanya berat, rugi dan membuatkan mereka pusing bagaimana nak menjatuhkan. Dan lebih menyedihkan lagi, pahlawan yang berlawan dengan mereka itu adalah wanita. So lebih lagi tercabar mereka sebagai penjajah besar. Okey. Kemudian yang lebih menarik, banyak pejuang daripada kalangan wanita yang lahir dalam tempoh pengisytiharan perang tersebut, membuktikan orang-orang Aceh sama ada lelaki dan perempuan bersatu hati dalam perjuangan menyelamatkan Aceh dari jatuh ke dalam kuasa Belanda. Baik, antara pejuang wanita Aceh sebab saya nak sebut pasal Cut Nyak Din, tetapi ada pejuang-pejuang wanita yang lain. Okey, tolak tepi Ratu Aceh seperti Ratu Nahrasiah, Sultanah Safiatuddin Shah, Ratu Inayat Zakiyatuddin Shah dan sebagainya, kerana mereka ini sebenarnya lebih kepada pentadbiran negara dan politik. Okey, tetapi ada senarai yang dikeluarkan itu lebih kepada peperangan. Okey, pertamanya yang sering disebut adalah Somalah Hayati. Okey, dia adalah antara seorang panglima Angkatan Perang Aceh sewaktu pemerintahan Sultan Mukamil. Kemudian dia kata dia menubuhkan pasukan armada wanita yang dianggotai oleh janda-janda, wanita yang kematian suami. Dan armada ini disebut sebagai armada hebat dan pernah beberapa kali mengalahkan armada Belanda. So dahsyat perempuan Aceh ini. Kemudian dia kata peristiwa tersebut pun sebenarnya masih ada dan gelaran itu disebut, dia tak sebutlah sebagai armada janda Aceh, tidak, tapi disebut sebagai armada Inong Bali. Inong perempuan, Bali adalah Balu. Okey? Betul? Okey. Kemudian ini adalah, itu ada beberapa gambar. Sebenarnya gambar ini saya ikut suami saya juga, tapi posisinya sama seperti di dalam Google Image. Wah, hebat saya sebenarnya. So, saya ikut suami saya orang Aceh. Jadi saya ikut suami saya pergi ke tempat ini. Dan ini adalah antara tinggalan bagaimana Laksmana Kumala Hayati ini mengetuai armadanya. Baik,
Kemudian katanya pada peristiwa armada berhasil mengalahkan pasukan musuh, bahkan Laksmana Malahayati berjaya membunuh pemimpin Laut Hindia Belanda. Dan ini sebenarnya ada ditulis di dalam surat khabar Indonesia pada tahun 2018 tentang wanita ini. Kemudian yang kedua adalah Cut Nyak Dien. Kenapa beliau adalah disebut sebagai tokoh legenda, mengabadikan dirinya untuk perjuangan Aceh melawan penjajah Belanda. Sebab kebetulan kalau Malahayati tadi di bawah sedikit pengisytiharan perang, tetapi dia memang adalah wanita yang lahir pada sekitar 1850-an, kemudian bertumbuh muda dan pada sekitar 1873 beliau sudah pun berkahwin dengan Tengku Ibrahim, tak salah saya ya, atau saya salah, mungkin. Okey. Kemudian suami yang kedua adalah Tengku Umar, dan pada ketika pengisytiharan itu suami pertama kalah dalam peperangan dan meninggal, dan berkahwin dengan suami yang kedua, meninggal juga di Melabuh. Kemudian dia mengetuai angkatan tadi, dan mengetuai itu sebenarnya di dalam hutan demi hutan, gunung demi gunung, melarikan diri daripada Belanda tetapi menyerang hendak kembali Belanda. Baik, okey. Kemudian katanya yang lebih dahsyat tentang wanita ini adalah beliau berjuang sehingga pada usia yang sangat tua, uzur, hampir buta, dan mulai ditinggalkan pengikutnya sebab tak sanggup lagi dah. Sebab pemimpin dah semakin tua, dan bagaimana lagi nak mengharapkan pada pemimpin yang tua ini. Tapi dalam keadaan yang begitu buta pun, beliau masih yakin bahawa beliau mampu menentang Belanda. Okey, seorang pakar sejarah Belanda, Zandgraf, mengatakan para wanita lah yang merupakan, saya tak boleh nak sebut bahasa Belanda tu sebab saya belum tengok lagi Google Translate untuk pronunciation-nya, pemimpin perlawanan terhadap Belanda dalam perang besar, dan melakukan kajian terhadap tokoh ini. Kemudian ada lain juga, Cut Mutia, Pocut Bantin. Saya rasa Pocut, anak saya juga Pocut, tetapi saya sebut Pocut. Okey, Pocut Bantin, Pocut Merah Intan dan sebagainya. So antara 5 pejuang tersebut, kenapa mesti Cut Nyak Dien yang dipilih untuk difilmkan sebagai sebuah filem genre, dan kenapa Malahayati tidak ditonjolkan? Okey, kenapa? Sebab ini adalah satu penghargaan Eros Jarot dan produksi filem terhadap tokoh berwibawa yang berjuang habis-habisan untuk pengisytiharan, sebab dia hidup pada zaman tersebut. Jadi kalau ditampilkan dia, kesan itu lebih besar. Okey? Sebab filem ini menyingkap perjuangan. Kemudian filem ini sebenarnya bertujuan memperingati perjuangan Cut Nyak Dien, mengingatkan seluruh bangsa Indonesia bahawa seorang wanita juga pernah menyerahkan keseluruhan hidupnya untuk perjuangan bangsa, terutamanya Aceh. Dan kemudian filem ini sebenarnya bukan semata-mata sebuah filem, tetapi dia sebenarnya mengambil ciri-ciri sebuah dokumen drama, menggunakan sumber-sumber bertulis seperti sumber perintah, surat perintah, laporan tentera Belanda, surat khabar Belanda, dan surat pengasingan yang menyebut nama tokoh ini dalam semua laporan bertulis, termasuk sumber-sumber lisan yang diperoleh daripada orang-orang tempatan. Okey. Kemudian, sumber lisan yang kita peroleh, kita belum tahu lagi bagaimana pemikiran watak tersebut. Jadi bila dia difilmkan, dia dibagi dialog, dan kita tengok bagaimana kejayaan sebenarnya menampilkan Cut Nyak Dien melalui watak Christine Hakim sangat tepat. Ketika wajah itu dengan serut kerasnya, dengan suara yang agak besar oleh Christine Hakim, menampakkan dia sebagai seorang panglima, seorang ketua peperangan, dan yang diserang ini adalah Belanda. Baik. Kemudian itu antara objektif. Kemudian dapatan kajian, sebenarnya saya lihat bagaimana sebenarnya Eros Jarot cuba memperkenalkan tokoh ini. Walaupun kita sudah kenal membaca sejarah dengan menyaksikan dia dalam bentuk filem agak berbeza. So melihat dalam bentuk filem sejarah itu lebih lekat pada kita berbanding daripada kita membaca, sebab sumbernya terlalu banyak. Okey. Kemudian melalui dialog Cut Nyak Dien, sebenarnya beliau selalu menegaskan perjuangan mereka untuk menentang kafir-kafir itu murni kerana Allah. Kemudian dia menegaskan perjuangan mereka adalah fi sabilillah dan syahid kerana Allah, dan sayangkan tanah serta bangsa Aceh. So diulang. Kemudian dia kata Cut Nyak Dien sebagai pejuang tidak pernah menunjukkan kesedihannya. Sebagai
seorang ketua angkatan perang, angkatan peperangan, kemudian dia menunjukkan rasa sedih itu membuatkan pengikutnya goyah. Jadi bagaimana ketika dia laporkan bahawa suami dia, Tengku Umar, suami kedua telah tewas di Melabuh, apa yang dibuat dia masuk ke dalam, tak apa, perjuangan kita harus diteruskan melalui filem tersebut. Kemudian apa yang dibuat anak dia Cut Gambang menangis di pangkuan dia. Jadi dia kata, sudah Cut Gambang, jangan menangis. Kita teruskan perjuangan ayahmu, tetapi di tepi hujung itu dia kesat air mata dia melalui ibu jari dia. Perasan? Sebab bagaimana dia menyembunyikan rasa sedih tersebut. Sebagai seorang perempuan memang emosi mesti ada juga. Ini melibatkan suami. Baik. Kemudian dia kata Cut Nyak Dien ini sebenarnya seorang pemimpin yang penuh dengan strategi. Tidak gentar walaupun nyawanya dalam bahaya. Misalnya di dalam filem dia letakkan bahawa Cut Nyak Dien sendiri turun ke Melabuh. Sedangkan pada ketika itu Melabuh adalah satu tempat yang hotspot. Belanda ada di situ. Dan Cut Nyak Dien kata Belanda tidak pernah melihat wajah saya. Orang Belanda tidak pernah melihat wajah saya. Jadi kalau saya turun berbincang sendiri dan mendapat bekalan senjata, tidak ada apa-apa masalah dengan saya. Jadi lihat bagaimana strategi dia. Ditipu Belanda. Akhirnya Belanda lagi tercabar dengan wanita ini. Agak lemah mereka kerana ditipu oleh perempuan ini berkali-kali. Kemudian dia kata kalau tengok dari segi pengkhianatan, saya tahu dah dapat dah warning letter. Baik. Dia melibatkan juga pembesar Aceh dari segi pengkhianatan. Kalau kita tengok dalam Cut Nyak Dien filem dia tampilkan pengkhianatan itu daripada pembesar Aceh dan namanya Tengku Lebih. Lebih salah sebut ke? Lebih. Okey, bagaimana sebelum ni kalau ada pengkhianatan, dia akan suruh Panglaut selesaikan. Tetapi di dalam filem ketika dia harus berhadapan dengan Tengku Lebih, dia kata tinggal Tengku Lebih untuk dia. Jadi dia pergi sendiri buat pertama kali, pengikut dia melihat sendiri, dia menikam perut Tengku Lebih itu dengan mengatakan memalukan bangsa Tengku. Keturunan Tengku katanya. Baik, kemudian kalau tengok kesetiaan Panglaut dalam filem tersebut, bagaimana dia nak tunjukkan sekelip mata dilupakan oleh Cut Nyak Dien kesetiaan Panglaut kerana Panglaut ini goyah disebabkan dia semakin tua dan simpati kepada dia. So bila tahu Belanda datang atas sebab Panglaut, apa yang dibuat? Keluarkan rencong dan cuba untuk tikam. Lebih dahsyat lagi sebenarnya filem itu tamat pada ketika orang Belanda mengangkat Cut Nyak Dien di atas para, kemudian mereka membawa turun sebab dia dah semakin tua. Sebelumnya pun dia digendong. Saya sebut didukung dalam bahasa Melayu. Kemudian apa yang dibuat adalah sebenarnya dia diminta untuk tidak diasingkan. Inilah Belanda dalam filem dan dalam sejarah juga dia mengkhianati perjanjian tersebut, memisahkan Cut Nyak Dien daripada tanah Aceh, kemudian diletakkan di mana? Semedang, Jawa. Tetapi setiap kali dia mendengar suara Belanda akan disikunya, sigulnya walaupun dia tidak nampak. So menunjukkan bagaimana dalam filem ini Eros Jarod sebenarnya menampilkan seorang watak yang lebih menarik, iaitu penyair. Perasan? Dan di dalam cerita ini mereka akan sentiasa mengutuk penyair. Penyair, kau tidak berperang, kau hanya bersyair, imajinasimu itu dan sebagainya. Sebenarnya watak penyair inilah yang lebih kuat, kerana dia akan kembali kepada rakyat Aceh dan menceritakan bagaimana Cut Nyak Dien ini berjuang di dalam hutan dan menipu Belanda dan sebagainya untuk perjuangan Aceh. Sebab itu sebab dia selalu mengingatkan pengikut-pengikut Cut Nyak Dien berhati-hati dengan pokok-pokok, angin-angin sungai dan sebagainya. Dia kata kerana mereka mempunyai mata dan telinga. Dia refer kepada pengkhianat. So dia kata macam tu. Hati-hati walaupun kita duduk dalam hutan pengkhianat banyak. Okey, itu maksudnya. Baik, kesimpulannya dia kata, saya kata bukan dia kata filem ini bersifat genre sejarah dan sejarah tokoh menggunakan konsep doku-drama dalam pembikinannya. Tetapi kalau kita tengok elemen-elemen seperti sebuah cerita seperti latar, watak, emosi, fikiran serta watak dirincikan. Lalu sejarah ini disampaikan dalam drama aksi 1, 2, 3. Kemudian, filem ini bersifat mencantumkan 3 genre, iaitu dokumen, sejarah dan drama. Emosi anti-Belanda, tokoh ini dirincikan dengan baik melalui galakan dan strategi yang diaturkan kerana Cut Nyak Dien adalah wanita yang selalu menggalakkan isteri. Pergi Cut bang, serang aja. Aku dah lama bersabar, kata dia. Nampak?
Okey, kalau lihat ya. Okey, kemudian juga di sini dokumen penting bagaimana Belanda telah beberapa kali dimalukan melalui kekalahan dan pengkhianatan pang laut diperihalkan dengan baik di dalam filem. Hal yang serupa ini telah pun dibuat oleh saluran History. Sekarang History yang sekarang ada channel ya. Channel History, mereka meminta agar kisah dokumen sejarah itu ditampilkan dalam bentuk drama. Baik, seperti projek Blue Book, Nightfall, Jesus, His Life, Viking dan sebagainya. Salah satunya adalah untuk menarik minat golongan muda mendekati dan mengenali semula sesebuah sejarah. Saya percaya bahawa anda sudah pun melihat filem Cut Nyak Dien. Anda juga sebenarnya sangat dekat dengan tokoh tersebut. Tetapi bagaimana pengamatan kita, penghargaan kita melalui filem tersebut. Itu yang cuba diungkapkan dalam kertas kerja ini. Baik, sekian, terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih.